Okey, Puan Aina, saya nak tanya, saya dah tahulah kan kenapa seorang jururawat mesti buat bisnes public goal. Okey, terima kasih Pak Azura untuk soalan. Okey, salam perkenalan. Nama saya Nurul Ainatul Mardiah. Saya adalah jururawat kesihatan dan saya bekerja di salah satu fasiliti kesihatan di Selangor. Okey, kenapa saya seorang jururawat tapi masih buat bisnes public good? Yang pertama sekali adalah sebagai seorang ibu dan seorang yang berkerjaya, sebenarnya bisnes public good ni sangat mudah. Sebab pertama, kita tak perlu pegang stok dan kita tak perlu keluar rumah pun untuk buat bisnes ni. Cukup sahaja online daripada rumah. Dan ini adalah apa yang saya suka juga sebab saya adalah penyimpan emas yang tegak. Bermaksud jadi sangat mudah untuk saya berkongsi apa kelebihan emas kepada orang luar sana. Dan saya hanya tunjuk platform yang paling mudah, paling murah, Patu Syariah untuk orang dekat luar sana kumpul emas. Yang kedua adalah di samping kerjaya saya yang sibuk, saya bila seorang isteri dan seorang yang sudah berkeluarga, ada satu impian yang saya inginkan di mana saya mahu ada masa yang lebih banyak dengan keluarga. Kita memang tahu seorang jururawat sangat sibuk. Tak kisah apa kejadian, bencana, kebakaran, kebanjiran, kita tak akan ada cuti yang special macam orang lain. Ini adalah kerja yang kita kata kena buat. Tapi bila dengan bisnes public goal, kita ada pilihan di masa akan datang di mana saya boleh bina bisnes ni waktu saya tak perlukan bisnes, dikala saya tengah seorang yang sibuk. Dan akhirnya bila income daripada public goal sudah stable, sudah melebihi gaji hakiki saya seorang jururawat, saya boleh pilih untuk bertukar kerjaya daripada seorang jururawat kepada dealer public goal aktif, yang mana kita akan buat bisnes yang mana lebih mudah. Saya boleh ada pilihan nak buat kerja di mana-mana, tak perlu minta cuti, dan saya boleh dapat income yang lebih banyak dengan kenaikan yang lebih cepat berbanding saya punya kerjaya sebagai seorang jururawat sebelum ni. Okey, so tuan-puan yang dekat luar sana yang mencari peluang untuk adakan tambahan income atau mencari exit plan daripada kerjaya sekarang, tuan-puan boleh ada pilihan untuk explore bisnes public goal bersama Puan Azura. Okey, saya pulangkan balik pada Puan Azura. Okey, terima kasih Puan Aina.